Korang ni dah kahwin ke belum? Belum, Pakcik. Kalau belum, kenapa duduk rapat-rapat macam ni? Kita orang makan je, Pakcik. Makan? Memang tak kahwin lagi kan? Belum, Pakcik. Habis tu apa hubungan korang berdua? Kawan. Kawan, bukan muhrim kan? Oh, dalam Islam boleh pakwa-makwa? Boleh macam tu? Saya nak kamu makan cepat-cepat, lepas tu keluar daripada sini. Faham? Faham, Pakcik. Pandai-pandai nak main hukum sendiri pula. Ni, tak ada dalam hukum Islam boleh berpasangan-pasangan macam ni. Faham? Faham, Pakcik. Saya nak kamu keluar cepat. Faham? Faham, Pakcik. Weh. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pakcik. Order apa? Saya nak satu set lamb shank. Bilang. Awak ni comel je kan? Boleh tak kalau abang nak nombor telefon? Tak boleh, Pakcik. Saya Eh. datang nak kerja ni. Janganlah panggil pakcik. Panggil abang ataupun panggil wali. Malu. Bolehlah. Wali ni dah lama single. Assalamualaikum. Adik, boleh tak abang nak makan dengan adik? Siapa pakcik ni? Janganlah panggil pakcik, panggil abang ataupun Walid. Walid datang dekat Biryani Talam Madinah ni semata-mata nak makan dengan adik. Orang tua ni gatalnya. Ni, kalau adik kahwin dengan abang Walid, pom-pom boleh masuk surga. Pakcik, don't touch me Kalau berlapik boleh. Pak Mustah! Ada apa? Tak habis-habis buat sih. Ikut saya keluar. Kita keluar. Sorry dik Nak pergi mana? Keluar Pak Mustah. Ikut saya. Jalan. Jalan Pak Mustah. ni? Jalan. Kenapa? Kenapa apa? Pak Mustah buat apa Pak Mustah? Saya duduk makan dengan budak perempuan tu. Pak Mustah cuba cakap betul-betul. Apa yang Pak Mustah buat ni? Saya tak buat apa, saya duduk makan dengan perempuan tu dalam restoran, bukan tempat yang sunyi berdua-duaan. Salah ke? Pak Mustah, saya nampak semua apa yang Pak Mustah buat daripada tadi sampailah sekarang. Kalau belum, kenapa duduk rapat-rapat macam ni? Pandai-pandai nak main hukum sendiri pula. Bolehlah. Wali ni dah lama single. Ni, kalau adik kahwin dengan abang Walid, pom-pom boleh masuk surga. Mana terpaling syurga Pak Mustah? Berjubah, berserban. Imej Pak Mustah ni menyebabkan orang pandang serong tau. Yang sibuk nak jadi Walid ni kenapa? Siap ganggu lagi orang nak makan. Joki Pak Mustah ganggu. Budak tu nak makan Pak Mustah ganggu. Siap gangguan nak sentuh tangan lagi. Apa ni? Kita ni orang Islam Pak Mustah. Tegur orang, Pak Mustah buat lagi teruk. Cukup-cukuplah Pak Mustah. Dah berapa episod dah Pak Mustah? Asyik terpaling syurga je ni. Janganlah macam ni. Orang pandang serong tau. Orang pandang serong. Bukan orang lain yang menjatuhkan orang kita. Orang macam Pak Mustah je lah. Sepah kat luar tu. Habis tu saya nak pergi makan dekat mana? Tak, sekarang ni Pak Mustah pergi makan kedai lain. Dekat mana? Pergi makan kedai yang tak ada perempuan. Pergi. Cakap senang. Pergi Pak Mustah, pergi. Tak tahu kat sini Pak Mustah. Aduh, woi. Okey, salam korang. Okey, untuk pengetahuan korang semua, Mami dah berpindah ke Subang 2. Okey, apa-apa hampa boleh search Biryani Talam Madinah Subang 2. Okey? Apa untuk pengetahuan korang lagi sekali, Mami nak ulang. Biryani Talam Madinah di Kampung Melayu Subang, Mami dah tutup. So, Mami hanya ada satu kedai saja di Subang 2 nah. Apa-apa hampa ramai buat sempoi kat kedai Mami.